agak dah. Mas kerong. Wih, ya betul. Double strike geng. Main kerong satu, buntal satu. Assalamualaikum, selamat pagi and welcome back to channel aku, Romeo Angler. Pagi ni aku nak try lacor lagi geng. Kalau sebelum ni cuaca, sebabnya aku naik awal, hari ni tak tahu lah, hari ni cuaca mendung geng hari ni. Kalau ikutkan mendung sampai ke petang, bawa ke malam. Kalau hujan tu tak hari ni kot. Harap-harap tak hujan lah. Hari ni geng, aku lacor tempat lain geng. Hari ni aku lacor dekat muka Kuala Mangkuk Setiu. Kat sini biasa orang main airbag lah geng. Tapi teknik airbag kat sini berbeza geng. Dia orang main teknik bottom drift. Jadinya dengan kayak ni agak sesuai jugalah nak main teknik bottom drift ni. Aku bawa 3 batang juga set. Cuma ini aku bawa set UL untuk aku main sotong. Try masa drift tu aku try main sotong. Kalau tak ada sotong, kita layan micro jig ke. Tengok geng. Okey, tanpa berlengah masa, jom kita lacor raja. Okey geng. Aku dah letak dah umpan udang geng. Satu dekat rod trolling aku ni, pakai 2 mata. Yang ni bottom, 1 mata. Dua-dua umpan udang hidup geng. Kita try lah tengok ada tak yang sudi ambil. Tu ada 2 orang nelayan. Aku rasa dia main ngebek juga kot. Ya, kalau ada strike aku payung geng. Okey. Raja. Aduh lucut. Patut lah. Drag tak kunci. Aduh. Brothers belakang pun strike juga eh. Dia trolling juga. Aduh, drag lupa nak kunci geng. Try lagi. Apa? Jatuh tu ambil ni. Berapa? Pakai UL. Lebih salah. Lebih salah ni. Dah lah tu. Entah apa tu. Kita lang. Okey. Apa tu umpan aku ni?
pula dah. Mas kerong. Wih, ya betul. Double strike geng. Mas kerong satu, buntal satu. Cuy umpannya. Dia tak tarik. Aku nak cek umpang je tadi. Tak kena badan. Umpan bottom aku ada benda ambil lagi. Ya, dia pun macam dia lagi. Kerong. Sebab tak tarik laju. Kan? Saiz pula tu. Aduh, dia lagi ni. Besar-saiz ni mengkerong kat sini. Ni apa? Putih. Tak ambil lagi putih. Payung. Ditelan lah pula. Apa benda pula kali ni. Ini kan ada. Lagi. Aduh. Sudah tu. Manyong lagi geng. Udang ada di mulutnya. Benda apa pula kali ni? Dia lagi geng. Banyak betul mengkerong. Geng, update. Alun pun dah makin padu. Jam pun dah pukul 3.15, 3.12. Aku rasa lebih baik aku gerak balik lah geng. Penat. Angin padu geng. Bila nak beranyut ni okey je. Nak kayuh naik atas balik tu lawan angin. Penat ya, penat. Rezeki aku untuk dapat ebek belum kesampaian lagi geng. And lain kali aku datang lagi, aku setting balik masa yang sesuai lah bila nak main ebek ni. Ni aku main terjah je geng. Aku tak tengok pun
air pasang surut dia pukul berapa, waktu sesuai nak main airbag ni. Ok geng, aku nak pelan-pelan kayu ke darat ni. Sampai darat nanti aku payung hasil aku geng. Ok, taruh je. Ok geng, alhamdulillah aku dah selamat sampai ke darat ni. Penat penat hari ni. Penat sebab bukan karau ikan, sebab kayu je. Itu yang menjadi penat tu. Sebelum ni kalau main trolling dia tak banyak kayu geng. Main drift ni bila hanyut okey, bila kita nak naik atas balik tu, itu yang penat tu. Okay, aku payung juga hasil aku untuk trip kali ni geng. Hanya ini sahaja. Baby talang, seekor, mengkerong. Saiz geng, memang saiz padu juga mengkerong ni. 2 ekor yang saiz padu, lepas tu seekor kecil. Betul tadi aku dapat mayong 2 ekor, aku lepas balik lah geng. Kat rumah aku dah ada ikan mayong itu hari, belum buat apa-apa lagi. Jadi aku lepas lah. Aku ambil ikan yang aku nak makan ni dulu. Ini aku tu nak bakar ni. Ikan apa? Mengkerong ni. Bakar sedap geng. Oh geng, aku akan repeat balik tempat ni, tapi aku tunggu air pasang besar nanti geng. Air pasang besar, bila dah pasang dia nak mengalir ke surut. Itu waktu yang sesuai sebenarnya nak main airbag. Tapi hari ni aku terjah juga. Aku nak try juga main kat sini, tengok air pelahan ni ada tak. Kalau ikutkan hari ni arus kurang laju geng. Tak laju sangat arus hari ni. Tapi aku try juga. Kawan tak dapat lah target hari ni. Ok geng, aku rasa sampai sini saja video aku untuk trip kali ni. Macam biasa, pada yang baru terjumpa channel aku cakap selamat datang tu. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Pada yang dah subscribe channel aku cakap terima kasih banyak-banyak tu. Kawan terbaik. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.